kau. Cukup rasa, pekat, kau likat. Hari ni kita nak bagi satu lagi ayak yang special yang selalu orang minum. Kita nak buat Milo ais, antara Milo ais yang sedap. Dia tak manis sangat, dia tak cerai sangat. Okey. Yang ni ada, yang kat kami jual ni tak ada istilah campur ke apa ke, tak ada. Milo kau punya. Jom kita buat. Okay, first, Milo dia tak sama macam minuman lain tau. Dia sikit je susu dia. 1 2 sudu. Cukup. Lebih kurang banyak tu je. Sebab dia Milo, dalam Milo tu dia dah manis. Jangan buat banyak. Nanti kembang tekak-tekak kalau manis sangat. Okey, Milo kita boleh bagi banyak. 1 2 3 4 5. Ini yang hampa akan dapat kat kedai ni. Bukan sekadar konten semata-mata, tak. Memang kau macam ni. Kami punya Milo. Memang kau baik memang. Padan dengan harga RM3. Tak dapat dah geng harga RM3 lah ni. RM4 pun dah ada. RM3.5 lah paling murah. Tapi kami lagi murah. RM3 Milo ais dengan kau macam ni. Bukan biasa-biasa geng. Tapi tak tahu lagi harga ni. Kan kemungkinan kalau Milo naik harga lagi, naik lah. Okay. Okay, dia dah kau macam ni. Kita tarik sikit. Baik. Okay. Jom kita buat air. Baik. Kau. Cukup rasa, pekat, kau likat. Kalau nak minum kat rumah pun boleh, nak buat berniaga pun boleh, silakan, tak ada masalah. Okey, kedai buka macam biasa 5.30 petang sampai pukul 12 malam. Dan jangan lupa like, follow, komen dan share sekali. Assalamualaikum. Bye.